Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kitab Muhimmah pada ilmu hadis sampai di muka surat 24. Muka surat 24. Kata dia dan tersebut pula di dalam khabar yang lain, apabila berhimpun segala makhluk pada hari kiamat, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa, maka tiada keluar ia melainkan Yahya ibni Zakaria salawatullah alaihi wasallam, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala kanak-kanak, yakni orang yang Islam. Maka berkata ia, hai Tuhanku, bahawa sesungguhnya engkau telah mengambil akan segala nyawa, dan telah engkau hukumkan atas kami akan mati sebelum lagi kami melihat akan segala ibu dan bapa-bapa kami. Pada bulan lepas kita dah cerita tentang kebaikan orang yang semasa hidup di atas dunia, dia dapat anak, tiba-tiba anak dia mati kecil. Kita cerita pada bulan lepas tentang manusia yang dapat anak, tiba-tiba anak itu belum cukup umur, belum baligh, sudah mati. Maka anak-anak yang mati kecil ini, kalau ibu dia sabar di atas kematian anak-anak ini, maka anak-anak ini akan tolong dia di hari akhirat esok. Anak-anak yang mati kecil ini akan memberi syafaat kepada mak dia, kepada bapa dia, di ketika manusia begitu mengharapkan syafaat Allah di padang mahsyar itu. Maka di sini diceritakan pada hari kiamat esok, ketika manusia semua dihimpun ramai-ramai di padang mahsyar, sebelum dimulakan hisab ke atas manusia, maka Allah berseru kepada manusia di padang mahsyar. Kata Allah, wahai orang-orang yang tidak berdosa, maka keluarlah kamu daripada kumpulan manusia yang ramai-ramai ini. Bila kata begitu, dia kata dalam riwayat ini menceritakan keluarlah Nabi Yahya ibni Zakaria, dua-dua Nabi keluar daripada ini. Dan keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yahya ibni Zakaria ini, keluarlah segala kanak-kanak. Yang kanak-kanak itu anak orang Islam. Dan keluar mereka itu dan mengadu mereka kepada Allah. Ya Allah, dulu kamu matikan kami sebelum kami sempat kenal dengan mak dan bapa-bapa kami. Budak-budak ni bila keluar masuk dalam kumpulan orang yang tak berdosa, mereka terus mengadu dekat Allah. Ya Allah, kami dulu mati sebelum kami dikenalkan dengan mak dan bapa kami. Dan telah kami memandang akan ibu bapa-bapa kami, maka janganlah engkau haramkan akan kami, ya Tuhanku, akan melihat bagi mereka itu pada hari ini. Di hari kiamat itu anak-anak kecil ni kata dekat Allah, ya Allah, kami minta kepada kamu hari ini, kami nak tengok mak dan bapa kami. Yang dulunya atas dunia kami tak dan kenal mereka ni, hari ni kami minta, kami nak tengok mak dan bapa kami ni.
Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntutlah oleh kamu akan segala bapa kamu dan segala ibu kamu, dan masukkanlah oleh kamu ke dalam syurga, dan masuklah oleh sekalian kanak-kanak itu pada pertengahan segala saf. Maka menuntut dan mencari mereka itu akan segala ibu bapa mereka itu dan segala ibu-ibu mereka itu. Maka mengambil mereka itu dengan segala tangan mereka itu yang kanan akan segala tangan bapa-bapa mereka itu. Dan dengan tangan mereka itu yang kiri mengambil akan tangan ibu-ibu mereka itu. Bila dah budak-budak ni minta dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, dulu kami tak dan tengok mak bapak kami. Hari ni, hari kiamat ni kami minta kepada kamu, ya Allah, kami nak tengok mak dan bapak kami. Allah kata dekat budak-budak ni, silalah, pilah cari hak mana satu mak kamu, hak mana satu ayah kamu. Budak-budak ni pun masuk di tengah-tengah saf orang yang duk berdiri ramai-ramai di padang mahsyar. Masuk dia duk ronok cari, jumpa mak dia, jumpa pak dia. Maka dipegang tangan mak dan bapak dia dengan tangan kiri dan tangan kanan mereka itu. Maka memasukkan mereka itu ke dalam syurga. Kata dia akhirnya, dengan kerana budak-budak ni, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mak dan bapak dia ke dalam syurga. Ini adalah hadis sungguh. Ada adalah hadis sungguh menceritakan bahawa sesungguhnya budak-budak yang masih kecil ini termasuk dalam golongan yang boleh memberi syafaat kepada mak dan bapak dia. Itu pun bersyarat sabar atas kematian segala anak. Baik. Dan tiada pula perkataan yang kemarahan. Maka berbahagialah bagi orang yang sabar atas kematian anaknya. Untunglah orang-orang yang mati anak waktu anak masih kecil. Dan celakalah bagi segala orang yang kemarahan dengan keluh kesah dan perkataan dan perbuatan yang jadi derhaka kepada Tuhannya. Rugilah orang yang apabila mati anak kecilnya dia bebai. Dia marah pada Tuhan. Dia kata lebih kurang dekat Tuhan. Dia kata, apalah Tuhan ni? Aku sabar 10 tahun tak dapat anak. Aku dapat anak baru umur 2 tahun. Dia ambil balik anak aku. Apa Tuhan buat macam ni kat aku? Pasal apa ramai lagi manusia Tuhan tak buat? Pasal apa Tuhan pilih aku? Ada orang cakap macam tu. Ada orang cakap macam tu. Saya ada terima satu telefon daripada satu sahabat. Orang perempuan. Dia telefon mengadu kematian suami. Dia kata baru kahwin saja. Anak pun baru umur 8 bulan saja. Anak sudah lahir, umur dia 8 bulan. Suami dia mati baru-baru ni. Dia cakap kat saya, dia kata, Ustaz, dia kata, pasal apa Allah buat macam ni? Pasal apa Allah ambil suami saya di ketika saya masih memerlukan dia? Pasal apa Allah ambil suami saya di ketika anak saya memerlukan bapa dia? Pasal apa Allah pilih saya dalam ramai-ramai manusia yang ada? Cara dia cakap tu dia kecewa. Kita kata kat dia, sabar. Sabar. Dia kata, Ustaz boleh cakap pasal Ustaz tak kena. Dia nak tokak kita. Dia kata, Ustaz boleh cakap. Dia kata, pasal Ustaz tak kena. Saya kena, Ustaz. Saya nak tanya Ustaz hari ni. Saya bukan nak suruh Ustaz suruh saya sabar. Saya nak tanya Ustaz. Dia kata, pasal apa Tuhan pilih saya? Saya punya jawab lagu mana pada dia ni? Saya kata kat dia, pasal Tuhan sayang dekat puan. Kata-kata, pasal Tuhan sayang dekat puan. Sayang apa macam ni? Saya kata kat dia, yang ni yang kita tak nampak. Manusia yang teruk diuji dan dia sabar dengan ujian. Inilah manusia yang mendapat tempat yang cukup tinggi di sisi Allah. Bukan kata isteri puan, bahkan lebih baik daripada isteri puan, Allah boleh ganti pada puan. Kata dia. Dia kata, saya tak mau yang lebih baik. Saya mau suami tu juga. Saya kata, kalau yang lebih baik Allah boleh ganti. Hak tara suami itu lebih-lebih Allah boleh bagi. Dia senang. Kerana bagi dia suami itu dah cukup baik. Dia tak mau dah lebih baik pada tu. Dapat hak tara tu pun cukup dah. Saya kata, kalau hak lebih baik Tuhan boleh bagi, hak tara tu lebih-lebih Tuhan bagi.